Kerajaan terus pantau 14 ajaran sesat yang masih aktif. Kelewatan PAT tiada tindakan, doktor dibenarkan terus mengamal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kerajaan akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi dan masyarakat dalam memantau serta membantras penularan ajaran sesat di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan bersepadu itu penting bagi membendung penyebaran fahaman songsang serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Sejarah menunjukkan bahawa ajaran-ajaran ini memang tidak pernah tidurlah. Cubaan-cubaan untuk mempengaruhi, mencemari pemikiran rakyat, masyarakat itu sudah pasti ada. Jadi peranan kerajaan dan juga masyarakat sivil, termasuk juga NGO Islam dan sebagainya institusi-institusi ini, untuk kita bekerjasama, bersinergi untuk menangani isu-isu ini. Agar apa yang kita inginkan adalah Malaysia menawarkan satu model negara Islam yang terbaiklah, yang sederhana, yang berkemajuan, yang damai, dan dalam sama kita meraihkan kepelbagaian dan perbezaan dalam bingkai kesatuan. Beliau mengulas pendedahan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC mengenai 14 ajaran sesat yang masih aktif di negara ini. Menurut Dr. Zulkifli, semua ajaran sesat di Malaysia berada pada radar pihaknya. Pengamal perubatan yang telah mengemukakan permohonan lengkap perakuan amalan tahunan PAT 2026 sebelum atau pada 31 Disember lepas namun belum menerima sijil PAT dibenarkan mengamal. Tiada sebarang tindakan dikenakan dengan syarat mereka tidak tertakluk kepada sebarang sekatan, penggantungan atau larangan amalan bawah mana-mana peruntukan lain Akta Perubatan 1971. Menurut Majlis Perubatan Malaysia, kertas edaran telah dikeluarkan berhubung perkara itu setelah mengambil kira jumlah permohonan tinggi yang masih diproses. Bagi permohonan lengkap dan mematuhi syarat, tarikh kuatkuasa PAT bermula 1 Januari atau mengikut tarikh pelindungan indemniti profesional. Jawatankuasa Teknikal masih melakukan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca helikopter TLDM mendarat cemas di perairan Pantai Klebang, Melaka Rabu lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adi Zahari berkata, rangka helikopter berkenaan telah dihantar ke pangkalan TLDM Lumud untuk penilaian teknikal. Kita dah tubuh jawatankuasa siasatan. Jadi jawatankuasa siasatan akan ambil semua aspek-aspek siasatan lah. Sama ada dari segi dapatkan maklumat dari segi anggota sebab berlaku begitu, dan dalam masa yang sama penyiasatan dari segi teknikal kepada helikopter itu sendiri. Jadi kita akan lihat semua aspek. Helikopter Superlynx itu melakukan pendaratan cemas semasa penerbangan demonstrasi bersempena sambutan Hari Ulang Tahun ke-60 Grup Gerak Khas Tentera Darat Malaysia. Amaran hujan berterusan tahap waspada dikeluarkan bagi 3 negeri di Pantai Timur. Kenyataan Met Malaysia menyebut hujan tersebut dijangka melanda Kelantan dan Terengganu mulai Isnin hingga Khamis depan. Keadaan sama juga dijangka berlaku di beberapa daerah di Pahang dari Selasa hingga Khamis, iaitu di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Sementara itu, Sarawak memantau rapi situasi monsun Timur Laut dan sentiasa bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Ahmad Douglas Ukah Embas berkata, kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan segera serta komited untuk melaksanakan kerja baik polis sekolah yang rosak sekiranya berlaku bencana. Lebih 300 juta ringgit telah dibelanjakan bagi kerja baik polis sekolah, jalan runtuh, tanah susur dan beberapa klinik yang terjejas ekoran bencana pada tahun lalu. Ketika ini terdapat 1,180 penduduk daripada 336 buah keluarga berlindung di 10 pusat pembinaan sementara PPS di Kuching dan Limbang di Sarawak. Angka itu berkurangan berbanding 1,343 orang daripada 342 keluarga yang ditempatkan di 11 PPS tengah hari tadi. Di Sabah, jumlah penduduk yang dipindahkan ke sebuah PPS di Beaufort meningkat kepada 296 orang
orang daripada 107 buah keluarga berbanding 210 penduduk daripada 80 keluarga sebelum ini. Manakala di Johor, 92 orang daripada 27 buah keluarga berada di 5 PPS di daerah Segamat, berkurangan berbanding 112 orang pagi tadi. Berita seterusnya, 500 pelajar dalam Parlimen Padang Rengas di Perak menerima bantuan menerusi program sumbangan kasih Ramadan kembali ke sekolah 2026. Sejumlah RM50,000 diperuntuk sebagai usaha meningkatkan beban keluarga berkenaan menjelang sesi persekolahan. Menurut Setiausaha Politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim, penerima terdiri daripada pelajar berusia 7 hingga 18 tahun daripada keluarga berpendapatan rendah. Ini merupakan bantuan tambahan selepas pemberian bantuan awal persekolahan yang melibatkan peruntukan lebih RM800 juta. Kejatuhan harga durian di pasaran sehingga serendah RM5 sekilogram hanya melibatkan buah jenis berkualiti rendah atau cai. Pengerusi Pharma Aminuddin Zulkifli berkata, harga pasaran durian premium dan grade tinggi stabil, bahkan pengeluarannya meningkat tahun ini. Saya tidak melihat, secara peribadi saya tak melihat kuasa membeli terjejas. Orang masih lagi berselera, orang masih lagi meminta. Tetapi produk itu banyak, so dia sedikit, tak boleh tidak, dia ada impak juga dekat situ. Tetapi buah A dengan B plus itu masih tak terjejas. Yang di cover tu kebanyakannya yang off grade. Itu biasalah, bila-bila pun benda-benda yang C atau cai itu, dia memang bila-bila pun dia memang ada sedikit lah penurunan naik kan. Mengikut harga ladang, durian grade tinggi dijual kira-kira RM40 sekilogram dan boleh mencecah RM60 hingga RM85 sekilogram mengikut harga pasaran. Manakala buah bergrade C atau cai dijual RM2.50 sekilogram di ladang. Susulan lambakan durian jenis berkualiti rendah, pekebun dinasihatkan menjual hasil durian kepada farma. Lebihan durian yang dibeli agensi itu akan diproses menjadi produk nilai tambah seperti pes durian dan tempoyak. Reman terhadap suspek kes letupan di Desa Palma Nilai 22 Disember lalu disambung 7 hari bermula esok. Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, perintah reman terhadap lelaki itu dikeluarkan selepas tempoh reman berakhir hari ini. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 307 dan Seksyen 435 Kanun Keseksaan serta Seksyen 4 Akta Bahan Kakisan Letupan Senjata Berjadual. Lelaki itu dipercayai menghasilkan sendiri bahan letupan berkenaan, ekoran marah dan dendam terhadap bekas teman wanita yang meninggalkannya 5 tahun lepas. Setakat ini 24 saksi telah dirakam keterangan. Masalah bumbung bocor dan titisan air yang berlaku semasa kejohanan badminton terbuka Malaysia dan Masters Malaysia di Axiata Arena Bukit Jalil sebelum ini tidak akan berulang. Jaminan diberikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Stadium Malaysia, Ilyas Jamil. Menurut beliau, proses penggantian bumbung lama di stadium itu sudah siap sepenuhnya. Beberapa ujian telah dijalankan menjelang kejohanan terbuka Malaysia Selasa depan. Usaha mencari mangsa terakhir serta punca sebenar kebakaran bar di sebuah pusat peranginan ski di Crans Montana, Switzerland. Dalam kejadian itu, berpuluh yang lain dilaporkan melecur teruk. Kebanyakan daripada 119 orang yang cedera dalam kebakaran itu dilaporkan dalam keadaan kritikal. Komander Polis Wilayah Canton Wallis, Frederick Grisler berkata, 113 mangsa cedera telah dikenal pasti. Ramai daripada mereka yang cedera dipercayai warga asing. Sebuah helikopter terhempas di kawasan pergunungan berhampiran Phoenix di negeri Arizona, Amerika Syarikat kira-kira 11 pagi waktu tempatan. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Menurut pentadbiran penerbangan persekutuan FAA Amerika, helikopter persendirian itu terhempas bersama 4 individu. Setakat ini tiada kecederaan disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Kerajaan terus pantau 14 ajaran sesat yang masih aktif. Kelewatan PAT tiada tindakan, doktor dibenarkan terus mengamal. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.